Asrama Seri Mawar ada satu bilik yang tak pernah digunakan lagi sejak tahun 2009. Bilik 214. Katanya dulu ada seorang pelajar perempuan gantung diri dalam bilik itu selepas sering dibuli. Sejak malam itu, setiap penghuni yang cuba tidur di situ akan dengar bunyi kerusi diseret perlahan tepat jam 3 pagi. Malam itu, Faris dan 3 rakannya sengaja masuk untuk buat live TikTok. Mana hantu tu? Faris ketawa sambil suluh kamera ke sekeliling bilik berdebu itu. Tiba-tiba, krek, bunyi kerusi bergerak sendiri di belakang mereka. Live mereka terus dipenuhi komen. Bro, siapa berdiri belakang kau tu? Faris perlahan-lahan menoleh. Seorang pelajar perempuan berdiri di penjuru bilik. Kepalanya tunduk, rambut panjang menutupi muka, dan tali merah masih terikat di lehernya. Telefon Faris tiba-tiba blackout. Keesokan paginya, pihak asrama jumpa telefon itu dalam bilik 214. Tetapi Faris hilang. Sampai sekarang, kalau buka live di depan bilik 214 tepat jam 3 pagi, kadang-kadang wajah Faris masih muncul di belakang kamera.